Masjid apa yang dibina oleh Yayasan Akal Budi, nama masjid bertempat di mana? Bagi tahu saya surau mana yang bina Yayasan Akal Budi ni. Dan apa rumah anak yatim mana yang dapat allowance setiap bulannya Yayasan Akal Budi bagi ni. Hang dengar sini Mak Syafiq. Aku nak habar ke hang bagi hang dengar, hang faham benda yang betul. Hanya duk fitnah orang. Pada 22 Ogos 2023 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, di hadapan Yang Arif Hakim, saksi pembelaan ke-12 merupakan bekas pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Ulu Albab, Melaka, memberitahu mahkamah hampir setiap bulan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan mengeluarkan cek daripada Yayasan Akal Budi kepada Sekolah Menengah Imtiaz Ulu Albab, Melaka dengan bayaran dalam lingkungan RM170,000 hingga RM200,000 sebulan. Sekolah Menengah Imtiaz Ulu Albab, Melaka beroperasi pada 2012 namun siap sepenuhnya pada 2014. Sepanjang sekolah ini beroperasi daripada 2012, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi lah memperuntukkan hampir RM30 juta untuk membantu operasi, dan ini tidak termasuk kos sumbangan bagi pembinaan sekolah berkenaan. Wang bulanan yang disumbangkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi digunakan untuk bayar bil-bil sekolah, gaji tenaga pengajar, makanan untuk pelajar dan kos operasi sekolah yang lain. Tahun 2020 sekolah ini diambil alih oleh Kerajaan Negeri Melaka kerana akaun Yayasan Budi dibekukan. Tidak ada duit untuk membayar gaji dan kos operasi. Itu belum cerita lagi Yayasan Akal Budi bina Masjid Tuminah 43.7 juta. Bina masjid di Yunan, China 3.8 juta. Yayasan Akal Budi juga membayar 4 juta untuk membaik pulih sebuah masjid berusia 400 tahun di Afrika Selatan. Ini cerita ni semua ada dalam mahkamah. Terdapat dalam mahkamah. Dibawa saksi, dibawa bukti.